orang bandar lah yang mula-mula akan terasa sekali dengan kenaikan costing ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemarin hujan dah mula turun kabur Alhamdulillah. Memang masyarakat yang duduk di kawasan bandar yang akan mula-mula terkesan sekali. Costing pun mungkin akan meningkat daripada 15% sehingga ke 20% costing. Jadi kena prepare lah the impact ni. Rupanya daun mulberry ni boleh buat cincau. Duk ingat boleh buat ulam macam tu. Rupanya buat cincau pun sedap dia kata. Kaedah dia blend-blend dengan air sejak-sejak, tapi lepas tu dia jadilah penjam macam cincau tu. Depa kata yang ni pun banyak khasiat dia. Memang banyak khasiat dia. Ada saya baca juga itu juga costing ubatan akan meningkat juga. Ni pokok kolesterol. Ni tawar bisa buat dia. Ni dada lipan ataupun tulang lipan. Ni pokok lipan. Ni telinga kera. Ni pula rumput sadijah. Kesemua ni adalah herba-herba yang bagus. Banyak, masing-masing setiap satu ada khasiat dia sendiri. Kita kena terapkan balik perubatan herba ni supaya boleh menjimatkan herba sedikit. Boleh bantu untuk jimatkan lagi insya-Allah. Memang orang awam ni, orang bandar lah yang akan mula-mula terasa sekali dia punya impact kesan dia. Harap semua boleh banyak sabar. InsyaAllah Allah bantu kat mana-mana. Yang penting tenang. Okey, jadi okeylah, sekadar tu dulu video untuk kali ini. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.